Susah berak. Aku tak tahu nak mula macam mana. Tapi aku kena share juga sebab aku tahu ramai perempuan umur 30-an struggle macam aku. Bayangkan, 3 hingga 4 hari tak membuang. Rasa berat, bloated, perut keras. Sampai tidur malam pun tak lena. Aku minum air, makan sayur. Tapi tetap rasa macam tersumbat. Setiap kali masuk tandas, aku doa supaya benda tu keluar. Tapi kadang-kadang keluar sikit je. Rasa tak puas. Serius mental penat. Lepas tu aku cuba satu herba ni. Nama dia lendir raja. Aku skeptikal juga mula-mula. Tapi aku desperate. Masuk hari ketiga, aku perasan pagi-pagi aku dah start rasa nak ke tandas. Dan kali ni, keluar semua. Tak sakit, tak memulas. Sekarang aku rasa ringan tiap pagi. Mood pun stabil. Tak ada lagi rasa sendat lepas makan. Kalau kau pun tengah struggle sembelit, serius, try lendir raja. Aku share sebab aku tahu seksanya rasa tu. Jom lawas balik dalam minggu ni. Klik beg kuning sebelum promo habis.